Guys, lately ni ada yang buat isu perkauman pasal kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Masjid India. Katanya macam nak roboh untuk bina masjid. Betul ke macam tu? Jom kita bongkar. First thing first, bukan roboh tapi pindah. Faham tak orang cakap pindah? DBKL sendiri dah cakap, dah bagi jaminan dah. Kuil ni akan terus beroperasi seperti biasa sampai ada tapak baru. No worries, tak ada perobohan. Okay? Actually korang, perbincangan pemindahan ni dah berjalan hampir 10 tahun. Pihak kuil pun dah setuju nak pindah. Cuma still cari lokasi yang bersesuaian je. Fun fact, tanah ni bukan milik kerajaan. Tanah ni adalah tanah milik syarikat swasta. Mereka nak bina masjid dan dah dapat kelulusan sejak dari tahun 2021 lagi. Tapi sengaja tangguh sebab nak pastikan pemindahan kuil ni selesai dengan aman. Kalau korang nak tahu, mereka juga nak tanggung semua kos pemindahan kuil. Siap offer lagi pampasan kepada Persatuan Kuil dan Persatuan Kuil pun dah setuju deal macam tu. DBKL pula, apa kaitan mereka? DBKL ni bukan nak roboh tapi masuk campur untuk bantu cari tempat baru untuk kuil ni. Semua ni dibuat untuk jaga keharmonian dan hak semua pihak. Masih tak faham lagi? Biar saya ringkaskan fakta ni. DBKL jamin tidak akan ada sebarang aktiviti perobohan kuil ni. Boleh beroperasi sehingga tapak baru disediakan. Pihak kuil dah setuju pindah. Tanah milik swasta dan tiada kaitan dengan kerajaan. DBKL hanya bantu cari lokasi baharu yang selesa. Pastikan isu ni selesai secara harmoni dan juga untuk mengelakkan diskriminasi. Dah faham kan? So, moral of the story is, jangan mudah percaya berita yang sengaja nak cetuskan ketegangan kaum. Semua pihak tengah cari jalan penyelesaian dan juga jalan terbaik. Jadi, kita pun kena fikir secara rasional. Malaysia ni rumah kita semua. Kalau nampak orang nak laga-lagakan kita semua, jangan terpedaya. Spread the truth, not hate.